Ini Irfan. Dia budak tahun 5. Tengok tu. Dia biarkan je sampah tu. Tapi dia tak flash. Apa benda budak kan? Kutip lah sampah tu. Alah, malas lah. Nanti orang lain datang dia kutip lah. Kau ni. Dia suka makan makanan tidak berkhasiat. Dan tidak suka bersukan. Hai murid-murid, kita perlu menjaga kebersihan untuk kesihatan kita. Buang sampah tempat yang sesuai ya. Ingat pesan cikgu. Tengok tu. Orang tengah mengemas, dia makan pula. Pada suatu hari, Irfan dan kawan-kawan berjalan di taman. Aku tak tahu kenapa boleh nangis kan. Aku rasa jatuh. Oi, dek, angkatlah sampah ni. Alah, Ki, sampah kecil je, Ki. Orang lain boleh buang. Hati-hati, dek. Kerana mulut badan binasa. Hati-hatilah. Inilah akibat orang yang suka buang sampah merata-rata. Satu hari, Irfan ternampak poster kempen kebersihan di sekolahnya. Aku bukan sampah. Aku bukan sampah. Bangun. Tadi aku mimpi. Aku jadi sampah. Aku menyesal sangat. Semua orang hina aku sebab aku busuk. Kita kena menjaga kesihatan, kebersihan dan pemakanan kita untuk jadi murid yang lebih baik. Akhirnya, Irfan berubah.